Ahad 8 Mac 2026 bersamaan 18 Ramadan. Tajuk berita utama minggu ini. Gotong royong bubuh lambuk di Masjid Badariah sebentar tadi meriah dengan kerjasama pelbagai pihak. Berita selanjutnya. Gotong royong bubuh lambuk di Masjid Badariah sebentar tadi meriah dengan kerjasama pelbagai pihak. Antara pihak yang terlibat adalah KRT Seri Kapar, KRT Seri 12, JPKKP Kampung Batu 12, Petronas, AJ Kepersatuan Penduduk Taman Seri Kapar, Masjid Badariah dan NGO popular kampung ini iaitu PSA atau Persatuan Sahabat Setiakawan Al-Falah. Bendahari masjid iaitu Encik Faizal turut memberi info berkaitan menu dan sasaran jumlah bubuh lambuk kali ini. Anggaran peyuk sekarang ni 3 peyuk lah kita buat. Kalau nak kata satu peyuk tu kita boleh dapat 240 bekas. Jadi kalau 3 peyuk, satu peyuk tu memang untuk Petronas kita. 2 peyuk untuk karya kampung kita. Kita akan dapat lebih kurang 450 bekas macam lebih kurang. Alhamdulillah lah, sambutan pagi ni memang meriah lah. Antara tugasan yang mencabar adalah penyediaan bahan memasak bubur lambuk, pembungkusan, pengurusan logistik, kebersihan dan agihan. Program bermula dari jam 8 pagi hingga jam 12 tengah hari. Selain bubur lambuk, bubur kandel turut menjadi sebahagian dari menu yang turut disediakan. Sementara itu, wakil-wakil dan pengerusi komuniti turut positif dengan kerjasama erat antara pelbagai pihak seperti berikut. KRT Taman Seri Kapar dengan KRT Taman 12 bersama-sama dengan NGO Kampung Batu 12, NGO Al-Falah, Petronas dan wanita dan lain-lain lah. Jadi syabas kepada semua. Tahniah. Alhamdulillah selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey. Baik, lancar dan mengikut sebagaimana yang telah dijadualkan. Terbaik kepada semua ahli-ahli Satuan Sahabat Setiakawan Al-Falah. Syabas. 12 dengan kapal dan kawasan lain lah yang itu sahabat Setiakawan Al-Falah dan penjemaah lain lah. Ini untuk Ramadan besar tu lah untuk bubur lambuk di Masjid Badariah. Okey, semua okey ya? Okey. Terima kasih Cik Faiz. Cabaran tu petang memang kan lebih. Sebab main api lebih panas kan. Masak bubur perlukan 4 jam. Saya lebih bagus untuk masak dodol. Dodol saya kacau yang cair lah, yang pekat-pekat bagi dia. Kerjasama padu seperti ini bukan sahaja mencapai objektif untuk penduduk kampung, malah membuktikan slogan masyarakat madani dapat memperkukuhkan hubungan dua hala antara komuniti kampung dan NGO yang terlibat. Turut ditemui adalah Pak Zainal Anom iaitu orang lama yang sering menjadi tumpuan masyarakat setempat. Beliau mengalu-alukan program seperti ini diadakan lebih kerap. Cukup memuaskan, ramai yang gotong royong, ramai yang datang. Sekian, berita dari kami untuk anda dari Buletin Sinar 12. Keceriaan Ramadan, keceriaan kita bersama. Salam Ramadan dan jumpa lagi.